بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak nak sampaikan 2 kisah seram. Jom kita dengar kisah ni. Akak mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah ni pasal memori pahit yang dilalui seseorang masa dia pergi dekat rumah istirahat lah macam tu. Rumah tu dia berada dekat rimba tau. Korang faham kan? Rumah peristirahatan. Akak susah nak sebut. Korang pandai-pandai lah. Okey, kisah ni akak bagi tahu dilalui oleh seseorang yang akak gelarkan sebagai Nina. Kisah ni dah lama dah sebenarnya Nina simpan dalam kepala dia. Tapi setiap kali dia teringat kan, memang sumpah dia cakap memang meremang satu badan korang. Kejadian tu berlaku tahun 2013. Masa tu Nina ni baru kahwin dengan suami dia, Irfan. Jadi diorang ni tengah tunggu anak yang pertama kan. Biasalah kan, first time pregnant. Alahan Nina ni memang teruk gila lah. Hari-hari lawyer, muntah badan lemah, tak ada tenaga, emosi pun memang ke laut lah. Tengok Nina asyik muram je, Irfan apa lagi dia buatlah kejutan. Konon-konon dia nak ajak pergi baby moon gitu. Dia nak pergi ke satu resort ni, dia ala-ala macam alam semula jadi dekat sebuah pulau tau. Jujur cakap, Nina berat hati sebab badan dia memang tak larat kan, alahan. Tapi sebab nak hargai usaha suami, makanya Nina ni diikutkan juga. Jadi diorang tu tak pergi berdua tau. Sekali jugalah dengan 2 pasangan kawan sekerja Irfan ni. Malik dengan Huda, Syahrul dengan Lisa, macam tu. Kebetulan isteri diorang ni, dia pun sama juga tengah mengandung. Cuma diorang ni nampak jauh lebih sihat lah, jauh lebih ceria daripada Nina ni. Nina ni je yang pucat macam tak cukup darah tau. Jadi diorang pun sampailah dekat lapangan terbang lebih kurang pukul 9.30 malam. Lepas tu diorang sewa kereta, diorang terus pergi ke resort. Jalan nak ke resort tu memang mencabar lah korang. Lokasi dia dekat hujung hutan Simpan, minta maaf. Malam pula memang gelap pekat betul. Maklumlah hutan kan, memang gelap gelita lah. Jalan dia sunyi, lampu jalan entah ke mana. Beberapa kali sesat, pusing-pusing sampailah hampir sejam baru jumpa pintu masuk korang. Itu pun pintu masuk ke resort nasib baik. Masa tu dah dekat pukul 11 malam. 11 malam dalam hutan, korang rasa macam mana? Cuba cerita. Perasaan macam mana? Kawasan macam mana? Cuba komen. Sejak masuk kawasan resort tu, perasaan Nina ni dah mula tak sedap tau. Resort tu cantik, memang lawa pun. Konsep kayu-kayu tradisional. Tapi lampu dia malap semacam je. Kabus nipis turun dari bukit. Lepas tu selubung chalet yang jaraknya jauh lah. Memang jarak chalet tu jauh gila jauh antara satu sama lain lah, pendek kata. Sunyi yang buat telinga ni rasa berdengung. Adalah seorang staff resort tu, dia sambut lah diorang ni. Muka dia memang kosong, tak senyum langsung. Lepas tu dia naik motor, dia tunjukkanlah jalan nak pergi ke chalet diorang tu. Lepas tu diorang pun ikut lah dekat belakang dengan kereta kan. Laluan tu kiri kanan pokok balak. Bukan kaling-kaling tau, pokok balak tinggi-tinggi. Rasa macam ada mata yang tengah perhatikan. Itulah perasaan Nina masa tu. Bila sampai kat chalet tu, Nina lega sikit sebab nampak beberapa unit yang lain kan tengah pasang lampu, terang. Tandanya ada orang, betul tak? Jadi okey lah. Masa Irfan tengah angkat beg, Irfan ternampak satu chalet ni, dia betul-betul depan bilik dia orang. Dekat beranda tu adalah seorang perempuan, rambut dia panjang, dia duduk membelakangi pada Nina ni. Nina pun dia senyum je. Biasalah nak bertegur, tapi dia langsung tak
tak toleh tau orang tu. Tiba-tiba kan dia bangun, lepas tu dia masuk ke dalam bilik dia. Pintu pun memang tak tutup elok lah masa tu. Nina istighfar je. Dia fikir mungkin dia tu penat kot, ataupun dia memang jenis tak suka orang yang datang lewat malam, tambah-tambah pula kan. Walaupun badan Nina ni dah macam nak tumbang dah time tu, kawan-kawan Irfan yang ajak lah keluar pergi cari makan sebab semua tengah lapar. Jadi Nina ni ikut sebab tak berani lah nak tinggal seorang-seorang kan dekat tengah hutan tu. Jadi diorang pun makanlah dekat satu kedai tu, dia kedai kecil je dekat pekan yang berdekatan lah dekat situ. Masa Nina basuh tangan dia, makcik kedai tu tegur Nina. Dia tanya kandungan berapa bulan. Lepas tu dia tanya diorang tu menginap dekat mana. Bila Nina sebut nama resort tu, muka dia terus berubah. Dia diam lama tau. Lepas tu dia pesan lah suruh Nina ni jaga kandungan elok-elok, banyakkan hati-hati. Nada dia tu bukan macam nasihat biasa tau, macam amaran. Tapi Nina cuba nak sedapkan hati sendiri kan. Tak nak lah dia fikir negatif. Balik resort lebih kurang pukul 2 pagi. Lepas tu chalet depan bilik Nina tadi tu masih terang lagi. Yang peliknya ada bunyi macam muzik klasik zaman dulu. Kuat pula tu. Dalam sunyi hutan, bunyi tu memang meremangkan. Terasa lah. Malam tu Nina susah nak tidur tau. Banyak kali terjaga sebab dia dengar bunyi macam ada orang ketuk dinding kayu pun je. Kadang-kadang ada bunyi macam batu kecil kena cermin tingkap pun je. Irfan pula dia tidur mati langsung, tak sedar apa-apa pun. Biasalah kan. Malam kedua benda tu dia jadi makin teruk tau. Petang tu, dia orang lepak dalam bilik Malik dengan Huda. Borak-borak lah. Telefon Nina ni masa tu habis bateri. Jadi Nina balik bilik untuk ambil pengecas lah. Dia balik sorang-sorang. Jarak bilik tu cuma selang 1 unit je. Laluan tu malap. Itu dah satu hal dah sunyi sangat. Masa tengah jalan tu, Nina nampak lagi perempuan dari chalet depan tu. Memang dia nampak orang yang sama tau. Tapi kali ni, dia berdiri tegak dekat pintu bilik. Berdiri dalam keadaan yang kaku. Lepas tu Nina, dia tunduk je. Dia malas nak pandang kan. Lantak lah. Macam tu lah lebih kurang. Baru je Nina masuk bilik, tiba-tiba dia dengar bunyi bam. Hei, kuat gila korang. Macam pintu orang hempas sampai nak tercabut tau. Bunyi tu, dia datang dari arah bilik perempuan tu. Jantung Nina ni, dia macam nak tercabut time tu juga. Tak lama lepas tu, pintu bilik Nina ni diketuk. Bila Nina buka kan, Lisa berdirilah dekat situ. Muka dia pucat. Lepas tu Nina ajak masuk. Dia masuk tapi dia berdiri je dekat tengah ruang. Jadi Nina dia pergilah cari pengecas kejap. Bila Nina toleh balik, korang, Lisa dah tak ada dekat situ. Nina ingat dia dah balik dekat bilik Malik kan. Tapi bila Nina sampai dekat situ, Lisa elok je duduk berborak dengan diorang. Bila Nina tanya pasal yang dia nampak tadi kan, maksudnya Lisa tu ketuk pintu semua, segala ngongek-ngongek tu, muka dia jadi blur tau. Dia sumpah memang dia tak keluar bilik langsung. Masa tu suasana memang terus jadi lain macam. Jadi sejuk apa semua kan. Irfan dia cuba tenangkan Nina. Dia kata mungkin lah Nina penat sangat sampai berhalusinasi. Itu standard lah kan ayat seseorang. Lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, Lisa tiba-tiba demam panas. Lepas tu dia menggigil, dia meracau bahasa yang entah apa-apa. Dalam kekecohan masa tu, Nina pula dia terjaga sebab dia dengar bunyi telefon masa tu berdering. Nina bangun, lepas tu dia terus terkaku kat situ. Sebab apa tau? Sebab depan Nina berdiri satu benda yang menyerupai perempuan. Rambut panjang, dia menutupi muka lah perempuan tu. Lepas tu baju dia koyak-koyak, penuh lumpur hitam. Ada bau hanyir menusuk hidung tau. Nina nak jerit tapi suara dia tak keluar. Lepas tu semuanya jadi gelap. Faham kan? Esoknya Irfan jumpa Nina. Nina pengsan, tak sedar-sedar lagi. Dia pengsan atas lantai. Jadi dia orang terus buat keputusan nak check out dan nak balik. Lisa ceritalah sejak malam pertama lagi dia rasa ada benda ikut dia. Rupanya masa mula sampai dekat resort tu, Lisa ada tegur seorang perempuan berdiri dekat tepi pokok besar tau. Sebelum dia orang balik, Irfan dia tanyalah pengurus pasal chalet depan bilik dia orang tu yang pasal muzik yang kuat-kuat tu kan. Pengurus tu terus pucat. Dia kata blok tu
hampir kosong. Chalet depan tu dah lama dah dikosongkan sebab rosak. Elektrik pun dah dipotong korang. Sepatutnya dah tak ada apa-apa dah kat situ. Diorang semua terdiam tau. Tak tunggu lama dah terus angkat kaki, terus belahlah daripada situ. Sejak hari tu, Nina percaya ada tempat yang kita datang sebagai tetamu, tapi ada penghuni lain yang tak suka kita ganggu ketenangan diorang. Macam itulah. Itu apa yang Nina rasa. Pesan Nina satu je. Bila masuk tempat asing kan, jaga adab, jaga mulut. Terutama sekali tempat yang dikelilingi hutan dan juga alam sekitar, alam yang liar macam tu. Itu untuk kisah yang pertama. Akak teruskan pula dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni cerita dia pasal misteri kuartus hujung jalan. Oh benar, susah nak menyebutnya. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2014. Masa tu Maya dan juga suami dia memang tengah semangat nak mulakan hidup baru lepas setahun berkahwin. Nama sebenar biarlah dirahsiakan, panggil Maya je lah ya. Rezeki menyebelahi bila suami Maya ni dapat kerja dengan syarikat perladangan yang agak pedalaman lah dekat Perak. Tempat jauh sikit dari bandar tapi gaji okey, siap. Disediakan kuartus. Jadi tak fikir panjang, Maya dengan suami dia teruslah setuju nak pindah ke kuartus baru tu. Jadi diorang pun gerak dari bandar pukul 8 pagi sampai dekat kawasan kuartus tu lebih kurang pukul 3 petang. Rumah yang diorang dapat tu rumah berkembar setingkat dan yang paling hujung sekali. Belakang rumah tu terus ada pokok getah tua yang nampak dia memang suram korang. Masa tu Maya dia tengah mengandung 4 bulan. Memang dia cepat penat lah. Orang pregnant ni dia ada alahan dia. Dia ada penat yang tersendiri. Suami dia tak bagilah buat kerja berat. Jadi Maya ni dia sapu sikit-sikit je. Lepas tu dia lap habuk mana yang termampu sikit-sikit je. Suami yang banyak angkat barang apa semua. Okey lah, Alhamdulillah kan. Lepas kemas ala kadar, Maya duduklah rehat dekat beranda. Memang sunyi gila lah kawasan tu. Bunyi angin dia dengar, bau tanah lembap pun dia bau. Entah macam mana Maya boleh terlena atas kerusi rotan lama yang ada dekat situ. Sedar-sedar bahu dia terasa dicuik tau. Suami dia tengah berdiri dekat depan Maya dalam keadaan muka yang serius. Maya, jangan tidur waktu senja macam ni. Tak elok untuk kandungan. Dia tegur macam tu lah. Suami dia tegur sambil dia bawa Maya masuk ke dalam rumah. Masa tu matahari dah memang nak tenggelam, cahaya oren pun dah kemerahan, dah tembus dah dekat celah pokok getah dekat depan rumah tu kan. Baru je nak mandi, jiran sebelah datang tegur. Seorang perempuan separuh umur lah, dia perkenalkan diri dia sebagai Kak Midah. Dia ajaklah diorang ni makan malam dekat rumah dia. Kata dia nak sambut jiran baru lah. Tak sampai hati diorang ni nak tolak, jadi diorang ni ikut je. Lepas makan tu diorang borak lah sikit-sikit kan. Jadi diorang minta diri nak balik sebab badan masing-masing dah letih. Tambah pula Maya ni dah pregnant kan, memang penat lah. Sampai rumah Maya terus masuk dapur. Dia nak ke bilik air. Bilik air tu terletak dekat belakang tau. Tapi entah sebab apalah, baru je nak melangkah ke dapur, terus dia rasa macam seram. Bulu roma dia naik. Lepas tu Maya rasa macam ada mata yang tengah perhatikan dia dari tingkap naku yang terbuka sikit. Masa tu Maya ni dia mandi laju-laju lah kan. Orang kata mandi ala kadar gitu. Lepas tu dia tunggu depan pintu bilik air sampai suami dia siap mandi. Malam tu dia orang masuk tidur sama-sama tau. Sebab Maya memang dah agak takut sikit. Baru je nak lelap, Maya dengar suara perempuan bagi salam. Elok dah bagi salam tu. Assalamualaikum, dia bagi salam. Suara dia halus sangat. Lepas tu mendayu dekat sangat dengan telinga. Jadi Maya tengok jam pukul 9.15 malam. Kawasan sunyi macam tu, siapa pula datang malam-malam kan? Logik kan? Maya dia kejutkan suami dia. Lepas tu dia cakap, bang, ada orang bagi salam dekat luar. Elok dia cakap dekat suami dia. Suami dia bangun. Lepas tu suami dia diam kejap. Lepas tu dia tak keluar pun tengok. Sebaliknya dia ambil surah Yasin atas meja. Lepas tu dia letak bawah bantal Maya. Macam tu. Tidur je lah Maya. Mungkin perasaan sebab penat kot. Macam tu. Lepas tu lampu bilik memang dimalapkan lah. Maya dia cuba pejam mata. Dia cuba tenangkan diri dia. Tapi tiba-tiba mata Maya ni terbuka luas tau. Ada seorang perempuan, dia berdiri
dalam keadaan berdiri tegak terkaku dekat sudut pintu bilik yang terbuka sikit masa tu. Perempuan tu pakai baju kurung, lusuh, rambut panjang. Rambut dia menutupi muka dia. Itu yang buat Maya memang rasa seram. Maya nak jerit tapi suara dia tak keluar tau. Badan langsung tak boleh nak gerak. Maya digosoklah mata dia. Bila dia pandang balik, benda tu dah tak ada orang kat situ. Tapi dia memang yakin benda tu memang berdiri kat situ. Maya ingat dah habis sampai kat situ lah kan. Lebih kurang pukul 2 pagi macam tu. Maya terjaga sebab dia ada dengar bunyi tangisan bayi korang. Bunyi dia sayu. Lepas tu bunyi dia macam sedih sangat, macam pilu sangat. Bunyi tu bukan dari rumah jiran tau. Macam datang dari bawah katil dia. Jantung Maya ni berdegup laju bila nampak satu kepala perlahan-lahan menjengol keluar dari tepi almari. Subhanallah. Mata hitam pekat merenung tepat ke arah Maya. Kurang kelakar pun memang. Tanpa fikir panjang, masa tu Maya teruslah selubung sampai badan dia tu memang dipenuhi dengan selimut. Tak, ditutupi dengan selimut lah. Lepas tu dia menggigil sambil dia baca lah apa ayat yang diingat, apa sajalah ayat Al-Quran yang Maya rasa Maya boleh baca, dan dia cuba untuk ingat sampai akhirnya Maya tertidur sebab dia terlalu penat tau. Pagi esoknya Kak Midah datang rumah dia. Dia hantar sarapan. Baiknya Kak Midah. Masa borak-borak tu, Maya ceritalah apa yang jadi malam tu kan. Terus berubah muka Kak Midah. Dia pun bukalah cerita lama korang. Rupanya beberapa tahun dululah adalah pasangan suami isteri ni pernah tinggal dekat rumah tu. Bayi sulung pasangan tu meninggal sebab, tak tahulah sebab, dia meninggal mengejut masa umur 7 hari. Lepas kejadian tu, si isteri ni dia jadi kemurungan. Tahap kemurungan dia tu teruk sampai dia jadi tak waras tau. Setiap kali senja dia akan duduk atas dahan pokok mangga dekat depan rumah. Lepas tu dia buai tangan dia macam tengah dodoikan anak. Hei, meremang korang. Keadaan dah makin teruk bila perempuan tu mula serang orang yang lalu dekat rumah dia. Orang lama kata rumah tu atas laluan antara hutan dengan alam lain. Dan makhluk yang ada kat situ memang suka sangatlah kacau bayi manusia ni. Akhirnya pasangan tu pindah keluar tau. Kak Midah pesan lah supaya diorang tu selalu pasang bacaan Al-Quran. Jangan biar rumah sunyi dan elakkan buka pintu waktu senja. Walaupun seram kan, Maya dengan suami dia anggap semua tu sebagai peringatan lah. Macam tu. Diorang kan cari rezeki. Diorang cuma bertahan setahun je tinggal dekat quarters hujung jalan tu. Lepas anak diorang lahir, diorang pindah ke tempat yang lebih dekat lah dengan bandar. Sampai sekarang, kenangan dekat rumah tu dia jadi pengalaman yang mistik pertama yang buat Maya sedar. Kita ni sebenarnya tak pernah betul-betul bersendirian tau. Dan perlindungan Allah tu yang paling utama. Selagi kita perlukan Allah, kita memang perlukan Allah. Kita minta dengan Allah. Setakat tu je untuk 2 kisah pada kali ini. Apa yang baik kita ambil jadikan sebagai tauladan, apa yang buruk kita jadikan sebagai sempadan. Jangan lupa tahu untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih.